pun pihak pimpinan parti-parti politik yang ambil berat, Tuanku terpaksa turun campur tangan. Inilah kita sangat-sangat rasa teruja, rasa berterima kasih sangat pada Tuanku Sultan Selangor sanggup mencemaduli mengeluarkan satu kenyataan yang tegas. Dan kita pun heran jugalah, kita tak boleh, orang kata kita Tuanku dah keluar kenyataan, Maiz dah keluar kenyataan, si penganjur pun dah batalkan, kononnya kita tak perlu lagi nak berhimpun esok. No, kita berhimpun esok, kita nak tegas. Satu, kita akan berhimpun untuk menyerahkan memorandum, ucapkan terima kasih kepada Tuanku dan juga Maiz dalam isu ini, membuat kenyataan tegas. Dan kita mahu juga Maiz teruskan siasatan, bekerjasama dengan polis. Siapa penganjur ni? Takkan lepas begitu saja. Dia boleh buat kenyataan untuk batalkan. Mana boleh batal ke tak batal ke? Habis kau relax. Kita kena cari siapa orang ni. Dia adalah orang yang telah sesat dalam segi agama Islam. Perlu ditarbiahkan, perlu dimasuk dalam camp untuk perbetulkan akidah diorang ni. Golongan ni kita perlu iktirafkan dia adalah manusia songsang yang perlu dibetulkan, dipulihkan. Begitu juga dengan isu Ladang Babi yang kita lihat, kita dah putuskan di sini tadi dalam mesyuarat, kita nak kerajaan negeri batalkan saja penempatan baru di Bukit Tagar. Cukup apa yang ada dalam ladang di Tanjung Sepat, clearkan, jual en blok ataupun jual borong kepada semua pengusaha-pengusaha tempat pemotongan khinzir ni, dan kosongkan babi dalam negara kita. Nak makan import, sebab benda ni penyakit. Kita biarkan penyakit, satu hari nanti ramai yang mati. Salah pengurusan, tak betul ni, tak betul ni. Dah terlambat, orang dah mati. Bukit Pelanduk, kita pernah ada peristiwa Bukit Pelanduk, dan ada satu tempat lagi dulu tu. Cukup-cukuplah.